Kali ni kita nak share pot lepak paling best dekat Johor Bahru. Orang Johor dengan orang Singapura mesti ramai lagi tak tahu tempat ni kan. Ini ada actually so sedap yang baru di Johor Bahru. Yang paling best kafe diorang adalah kafe pertama dalam Malaysia yang ada 3 tema dalam satu kafe. Yang ni kami order semua menu best seller dekat sini. Untuk spaghetti salted egg prawn, rasa dia pedas, manis dan creamy, dan korang juga boleh pilih spicy atau cheesy. Owner pun dah kurangkan kadar gula 25% dalam salted egg ni. Untuk menu creamy butter clam membawa diri terluka dek kerana hati terasa memang sedap sangat. Untuk menu micropop is better than your ex pun kami recommend korang untuk cuba. Kenyang perut budak happy adalah case me dekat sini, dan budak-budak memang suka sangat menu ni. Mendung tidak berhenti hujan, hujan tidak berhenti pilu adalah favourite minuman kita orang kat sini. Jangan tinggal daku sayang pun korang wajib cuba. Yang paling best dekat sini pun korang boleh celebrate birthday tau. Korang boleh order sekali menu sometimes brain not function well tau. Jorang memang ajak kawan dan keluarga berasing sendiri kafe yang ada 3 tema dalam satu kafe di Johor Bahru sekarang.